Sotong dia sedap. Ayam goreng dia sedap. Sedap. Ingatkan lemau, sedap. Kena shake. Sedap. Mana satu sedap? Ni ke batu berendam? Yeah. Brain freeze. Brain freeze. Bergigi. Oh, dah bau lah. Wah, seru. Tapi ni nasi goreng. Bau sepongkes. Hatong lah. Hatong. Okay, so hari ni kita nak try nasi lemak sotong sepongkes. Saya adalah seorang penggemar nasi lemak. Mari kita cuba nasi lemak sotong sepongkes. Bismillah. Betul kan? Dia bagi sotong sepongkes. Sepongkes apa tahu? Sotong banyak. Ada empeyek, telur goreng, ada ayam goreng. Ambil. Makan nasi lemak kena rasa nasi dia, kan? Lemak tak lemak. Bismillah. Ya, sambal dia menarik. Nasi goreng sedap. Ni Musa makan nasi goreng. Sedap. Pakai leluk tu lah. Sedap. Jadi. Ya. Cantik ke raya dalam table? Mesti lah, awak dapat apa? Awak handsome. Sebagai seorang memakan nasi lemak yang tegar, nasi lemak ni sedap. Dan saya perlukan sambal tambahan. Okay. Ayam goreng try sikit. Ayam goreng kena bagi bini saya. Sebab dia suka ayam goreng. Kan? Saya. Awak ayam buang. Dah? Sedap. Baloi. Sedap. Ya, so secara kesimpulan ni memang sedap nasi lemak ni. Sotong dia sedap, ayam goreng dia sedap. Empeyek. Sedap. Ingatkan lemau, sedap. Empeyek dia pun sedap. Timun dia pun fresh. Agak banyak portion dia sebenarnya. So kalau nasi lemak ni makan dua orang. Anak saya pun tak habis makan nasi goreng. Besar portion dia. Sedap. Sawa dia sikit ais. Memanglah. Sikit ais kau. Orang manis ni memang kau betul. Bolehlah pergi Bandar Melaka lagi. Dah ni, betul kat tepi jalan. Nampak? Nampak ni? Betul? Betul-betul kat tepi jalan. Untuk ranking nasi lemak ni, top 3 dah ada lah. Kat Malaysia, dia tak ada lawan lah. Top 3 tu dia berlawan sama mereka. Top 2 lah. Tanglin dengan Wanjo. Bagi saya, Tanglin dengan Wanjo tu memang dia dah seal the position. Macam ni dia klasifikasi sedap.
I nak datang lagi tak? I dah banyak makan nasi lemak. So nasi lemak ni antara nasi lemak yang I nak makan lagi. Dia punya harga tu berbaloi tak? Potong dia banyak. Bukan 2 orang ke lah. Potong dia banyak. Ayam dia kecil. Peace sikit, peace. Peace. Sekejap. Few bites untuk mengakhiri nasi lemak. Sotong sepongkis. Sepongkis tu apa? Bang, sepongkis tu apa bang? Sepongkis tu apa? Kes satu orang yang buat rumah tu lah. Satu buat rumah yang pakai kodok. Oh, tapis tanah tau. Betul. Review lah. Tak ada, aku sahaja buat family je. Sudah. Aku memang suka nasi lemak. Aku memang suka nasi lemak. So aku sahaja tu datang try. Ha? Daripada mana? Aku dari Semban. Ya. Habis saya dah tak nak makan banyak sebab saya dah boroi. Dulu time banyak pergi gym tu boleh makan banyak-banyak. Jangan makan banyak-banyak. Ha? Okay, settle alhamdulillah. Hari ni kita order apa? Kita order nasi lemak sepongkis special. Kau jangan makan lah, Mami. Sedap. Habiskan. Boleh datang lagi. Boleh datang nasi goreng Cina. Mami, nanti kau habiskan Sedap. lah. Mami. Air dia semua pun very well done alhamdulillah. So kalau jalan-jalan Melaka tak nak jauh sangat daripada area Seremban kan. Kalau nak jalan-jalan saja datang kat area Simpang 4. Datang makan sini. Nasi lemak sotong sepongkis. Support lah orang kita berniaga kan. Dia nak minta murah-murah pun sangat. Cuba masak sendiri lah. Nak masak sendiri nak tanya. Mami. Susah kot masak sendiri. Nasi lemak. Tahu santan. Tahu daun pandan ni. Mami. So kalau ada orang masak kan tu dia letak harga tu harga tu lah. Okay. So itu sajalah untuk review pada hari ini. Okay. Baik. Okay, jumpa lagi di episod harapan. InsyaAllah doakan saya istiqomah. Assalamualaikum.